Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam bertemu lagi dalam podcast Sembang Sikit Tapi Sampai. Sebuah ruangan santai daripada kita untuk berkongsi ilmu, pengetahuan, pengalaman dan juga penghayatan tentang kehidupan dalam ibadah dalam Islam. Okay, bila kita lihat masuknya bulan Ramadan, kita selalu dengar orang kata penat juga kalau kita puasa ni, lapar dari pagi sampai ke petang. Tapi sebenarnya puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Di sebalik rasa lapar tu, Allah mendidik kita erti sabar, syukur, empati dan keberkatan hidup. Sebab itulah dalam episod kali ini yang bertajuk Lapar di Siang Hari, Berkat Sepanjang Hari. Okey, untuk membincangkan topik kali ini, kita bersama kita daripada Zakat Melaka menjemput seorang tetamu yang sangat istimewa, iaitu daripada bersama kita hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Adib bin Hatim, daripada Da'i Zakat Melaka. Alhamdulillah Ustaz, apa khabar Ustaz? Sihat? Alhamdulillah, apa khabar Encik Haris? Alhamdulillah sihat. Ustaz, datang sini macam mana? Okey? Alhamdulillah, kita merasai nikmat dalam bulan Ramadan. Kita kebetulan berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan dapat kita meningkatkan amal ibadah pada 10 malam akhir, insya-Allah. InsyaAllah. Itulah kata-kata yang perlu kita dengar. Bulan-bulan Ramadan ni kita rebutlah peluang mencari malam Lailatul Qadar. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Kita teruskan segmen kita pada kali ini untuk kita bincangkan topik berkenaan dengan apa itu tajuk lapar di siang hari, berkat sepanjang hari. Okey, soalan yang pertama Ustaz, iaitu Ustaz, kalau kita lihat pada hari ini kan Ustaz, kita lihat tajuk ni memang signifikan. Lapar di siang hari, berkat sepanjang hari. Boleh tak Ustaz terangkan apa yang dimaksudkan dengan lapar dari segi fizikal? Sebenarnya apa yang maksudnya yang sebenar dalam konteks dalam bulan Ramadan itu? Baik, terima kasih Encik Haris. Kita lihat lapar di siang hari, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Kenapa kita kena lapar di siang hari? Sebab itu adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentarbiah jiwa kita, tarbiah diri kita, untuk menjadikan kita seorang mukmin yang bersabar. Allah uji kita tatkala masuk waktu azan subuh sehinggalah menjelang azan maghrib. Kaya macam mana pun mereka, ada duit, ada harta, ada makanan depan mata, tapi benda tu dilarang. Kenapa? Sebab nak uji hati kita, iman kita, sejauh mana kepatuhan kita kepada perintah yang Maha Pencipta. Yang seterusnya, kita lihat kenapa kelaparan di siang hari itu mendatangkan keberkatan sepanjang hari. Sebab kita berlapar, kita merasa bagaimana dengan kesusahan orang yang selama ni kita pandang, mungkin kita rasakan dia susah. Oh, rupanya macam ni rasa orang tak makan, kan? Macam ni rasa orang tak boleh nak ni tahan ikat perut. Di makanan pun mungkin ada kekangan. Yang kita selama ni mungkin ada setengah orang makan tak berhenti, tak makan kan? Jadi kat situ kalau kita lihat, itulah namanya Allah Subhanahu Wa Taala nak bersihkan jiwa kita, nak sucikan hati kita dengan mendidik kita, iaitu satu konteks namanya kelaparan. Mudah-mudahan dengan kelaparan pada siang hari itu mendatangkan keberkatan. Apa yang dikatakan berkat, satu konteks yang nampaknya bendanya simple, lapar, tapi keberkatan itu akan terhasil bila mana kita berkongsi nikmat yang kita ada pada orang lain. Okey. Pasan yang diberikan oleh Ustaz berkenaan dengan kelaparan itu sendiri kan, memang kita lihat Allah kita seseorang itu dalam berpuasa kita, kita orang Islam ni memang puasa tu yang mendidik kita erti kesabaran. Betul Allah uji kita kesabaran dalam bulan Ramadan. Allah uji kita bagaimana nikmat syukur, bagaimana kita nak menzahirkan rasa kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak pernah berhenti bagi kita rezeki, walaupun ada kalanya dan kadang-kadang banyak kalinya kita buat silap.
Kadang-kadang kita bangkit lewat subuh, kita sembahyang seorang. Hukum alam kata sembahyang subuh sepatutnya berjemaah, sembahyang sendiri. Hukum alam kata sembahyang kena awal waktu, tapi berada di tengah waktu lagi berat ujung waktu. Tapi pernah tak Allah tahan rezeki kita? Kau sembahyang subuh seorang, sarapan kau kena lewat. Kau sembahyang zuhur seorang-seorang, sepatutnya kau makan tengah hari dapat set cukup, tapi yang makan tengah hari kau dapat separuh je. Tak pernah. Walhal kita dapat semua cukup. Jadi Allah datangkan satu bulan untuk kita menagih maghfirah, untuk kita meraih keampunan, untuk kita memohon keberkatan. Satu bulan dalam tempoh 12 bulan. Tak ada dalam bulan-bulan yang lain ganjaran yang cukup besar berlipat kali ganda, Cik Haris. Namanya sidang pendengar bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita rasa kita hebat? Tak, Allah lagi hebat. Kita rasa kita betul? Tak, sebenarnya banyak salah yang kita lakukan. Kita rasa kita sentiasa perfect? Tak, sebenarnya banyak aib-aib yang Allah telah tutup daripada dilihat oleh pandangan orang. Kelebihan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kesabaran, bulan yang penuh kesyukuran. Memang bulan yang penuh keampunan. Pada bulan yang akhir Ramadan ni, kita merebut peluang untuk beribadah pada Allah secara langsung lah, mengerjakan solat, tahajudnya, dengan baca Al-Qurannya, bersedekah. Okey, untuk yang soalan yang seterusnya, Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan macam mana perbezaan antara sabar dengan syukur itu sendiri? Dari sudut kita mengajar masyarakat di luar sana untuk bersabar pada bulan Ramadan, bersyukur dengan makanan yang ada, jangan berlebihan, sebagai contohnya. Baik, bagaimana puasa mengajar kita konsep sabar dan syukur? Kita boleh berlapar menahan diri daripada subuh sampai ke maghrib. Tapi bila mana kita menjelang waktu berbuka, ketika itu kesabaran kita mula diuji. Kalau pergi bazar Ramadan tu, ingat hari yang ke-21 ni dah insaf dah. Tak sama juga. Kan? Kalau ada 10 jari, 10 jari nak penuh dengan plastik. Tak cukup itu ini. Agak-agak kalau balik rumah lah, 10 makanan tu makan ke simpan? Ataupun lah hantar dekat Cik Tong. Yang tu kita risau tu. Last kali jadi satu perkara yang disebut sebagai pembaziran. Walhal bukan apa. Kalau kita lihat konsep sabar, Allah datangkan kesabaran. Percaya atau tidak, tuan-tuan? Kita berbuka ni, Cik Haris. Kita berbuka. Agak-agak lah kita tengok makanan penuh atas meja ni, tak cukup ni. Awak masak ayam 4 ketul ni. Kita ada 6 orang. Awak masak ayam 5 je, kita ada 6 orang ni. Betul. Jangan bazir. Agak-agak lepas maghrib tu, berapa ketul je habis. Orang sebelah hantar sikit, orang sebelah sikit. Kita buka ni, Cik Haris. Allah nak tunjukkan kita punya Allah nak memperlihatkan kekuasaan dia, memerintahkan kita. Rasa kita lapar ni, kita buka, kita minum air, kita makan korma seperti mana sunnah. Hilang rasa satu hari tu. Ya, betul. Tak boleh bangun dah sebenarnya. Tapi sebab dah hidang, makanlah sikit. Tapi sejauh mana kita mampu. Sebab tu dalam pendidikan kita adalah syukur. Cukup-cukuplah. Seminggu yang pertama mungkin kita lihat limpahan makanan yang mungkin kita agak terkilan, makanan tu dibuang. Kalau kita imbau kawan-kawan kita, saudara-saudara se-Islam kita yang sedang bertarung dengan peperangan di negara Timur Tengah, bagaimana mereka diuji. Saudara semuslim kita di Palestin, kalau kita kat sini hari ni kita buka apa lagi hari ni kita makan apa lagi. Tapi saudara-saudara kita di Palestin, mereka sedang memikir apa yang aku boleh makan untuk hari ni bagi berbuka. Bukan kata apa yang aku tak makan lagi, apa yang aku boleh jadikan nikmat untuk makan ketika berbuka. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, syukur Allah bagi kita nikmat keamanan. Syukur Allah bagi kita nikmat untuk rezeki. Dan syukur Allah bagi kita nikmat untuk berkumpul bersama ahli keluarga. Ketika mana tatkala berbuka antara nikmat yang Allah berikan, ketika itulah medan untuk kita mengeratkan hubungan antara ahli keluarga, sanak saudara, sahabat handai, dan ambillah peluang itu. Sebab tu kesabaran itu dalam tempoh mungkin kalau kat Malaysia suasana kita, Cik Haris, dalam 13-14 jam. Kalau kita lamanya, ada negara lagi panjang. Jangan pandang negara yang lagi pendek. Jadi kalau kita tengok-tengok kat situ, sabarnya kita mendidik kita, menjadikan kita seorang mukmin yang bersyukur. Perpasan yang amat menarik lah daripada Ustaz. Kalau Ustaz, boleh tak saya nak tahu berkenaan terusnya,
ada orang kata kan rasa lapar pada bulan puasa ni kita dapat bantu orang yang dalam kurang bernasib baik, golongan yang kurang bernasib baik lah. Adakah benar puasa ini kita mendidik seseorang itu lebih memahami kesusahan orang lain, yang seperti mana Ustaz sebut tadilah, di negara Palestin dia memikirkan apa yang aku dapat berbuka pada hari ini. Tak seperti macam kita kat Malaysia ni dengan makanan, dengan air murtabaknya lagi, dengan roti johnnya lagi kan. Ya betul. Tak cukup roti john murtabak, tak cukup murtabak tambah lagi. Tu kira nafsu kan tu Ustaz? Ya betul. Bila makan tu kadang tengok aja. Yelah. Kalau masuk petas dah sekali hari yang keempat, masih ada lagi. petas pun tak muat dah. Tak muat dah. Simpan dah tak muat dah. Itulah. Jadi kalau kita lihat bagaimana lapar itu dapat membantu kita melihat ataupun berkongsi kepada golongan yang kurang bernasib baik. Kalau kita lihat dalam konteks kelaparan, bagaimana seseorang yang lapar itu dalam hatinya sepatutnya akan timbul rasa empati. Apa dia empati? Rasa simpati yang mungkin sebelum ini bukan tak ada, tapi tipis. Tapi sebab Ramadan, Allah datangkan dia sifat empati. Ini rasa rupanya. Bila mana Ramadan, kalau sebelum ini dia rasa dia aku ada duit boleh beli semua, nak beli nasi gepuk Nasi gepuk. yang tengah famous kan ni. Sekarang gepuk Masya semua Allah, kalau banyak nak berbuka tu kedai gepuk ni, memang dahsyat kan. Gepuk, ayam kunyit, apa lagi Ustaz? Ya, gepuk pula macam-macam jenis sekarang ni. Ni sebut-sebut tengah-tengah pagi ni macam-macam terbayang ayam-ayam kan. Belum air lagi Ustaz. Belum air lagi. Kalau air lagi. Jadi kat situ kalau kita lihat golongan yang kurang berkemampuan, kalau kita lah tuan-tuan, ketika mana kita rasa lapar, kita bantulah mereka. Oh gini, macam tadi kita sebutkan, macam ni rupanya, macam ni perut yang pedih tu, kan, perut yang orang kata berkeroncong nak minta diisi. Tapi Allah kata apa? Allah minta kita menahan. Itu namanya konsep siam tu, menahan diri daripada lapar dan haus dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kenapa? Sebab ketika itu sifat-sifat mazmumah, contohnya angkuh, sombong, dia akan mula terkakis dan terkikis. Sebab apa? Sebab gini, teringat aku punya saudara, teringat mungkin ada saudara dema kita yang susah, kita baru terfikir macam ni rupanya dia susah. Jadi itulah Cik Haris, kalau kita lihat adakah rasa lapar tu boleh membantu kita memahami golongan yang kurang bernasib baik? Ya. Sebab apa? Sebab Allah uji atas sebab. Dalam Al-Quran, surah yang pertama Allah turunkan surah Al-Alaq. Dalam Al-Quran, surah yang pertama dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, berakhir dengan surah An-Nas. Kita lihat bagaimana penyusunan yang Allah letakkan dalam Al-Quran itu cukup cantik. Dan dalamnya terkandung macam-macam ayat, kisah, peringatan, pengajaran. Untuk apa? Untuk kita berfikir. Dan kita sedia maklum, puasa adalah satu perintah dalam Al-Quran yang Allah perintah arahkan kita untuk kita lakukan. Bukan sepanjang hidup. Allah minta sekali dalam sebulan. Dan dalam sekali dalam setahun. Sebab tersasung dalam puasa ni cara kan. Sekali dalam setahun, sebulan je. Sebulan dalam setahun Allah perintahkan, dan bukannya kosong-kosong. Dalam Ramadan itu Allah ganjarkan dengan 1001 nikmat. Rugi kalau kita lepaskan bro. Memang kalau bulan puasa ni kita kejarlah ibadah dalam bulan Ramadan ni. Mana yang dulu kita sebelum ni kan kata tak baik, tapi sebelum ni kurang baik. Betul. Tapi dalam bulan Ramadan ni kita ubah diri kita menjadi lebih baik. Betul. Pada yang bulan-bulan yang akan datang ni lah. Yang penting istiqomah tu penting Ustaz. Ya betul. Tak semestinya bulan Ramadan ni kita baca Al-Quran saja, tapi bulan-bulan lain kita tak baca pula. Kan? Dia kalau kita tengok konteks berpuasa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa macam mana? Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu. Kita lihat ayat di hujung. Apa dia? Supaya kamu bertakwa. Jadi macam tadi Cik Haris sebut menarik tu. Bukan kata baca Quran je. Kita bekerja ni pun menarik ke arah ketakwaan. Bagaimana kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, kita melaksanakan tanggungjawab dengan amanah,
kita melaksanakan beban kalas yang diberi dengan penuh dedikasi dan penuh komited. Itu semua adalah langkah-langkah yang menjurus kepada ketakwaan. Dan ini bermula dengan Ramadan. Andai kata Ramadan, puasa ini menjadi titik permulaan ke arah perubahan, insya-Allah tak mustahil lepas Ramadan nanti kita graduasi. Kita beribadah bukan kerana Ramadan, tapi kita beribadah bukan semata-mata menjadi hamba Ramadan, kita nak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Momentum tu akan berterusan dan terus menerus menjadikan kita hamba Allah yang terbaik, InsyaAllah. Okay, Ustaz, kita berbalik pada tajuk yang kita bagi tadi, iaitu berkenaan lapar di siang hari, berkat sepanjang hari. So lapar kita dah bincang berkenaan soalan tu. Okay, kita bincang pada peringkat keberkatan tu sendiri. Berkat dalam kehidupan kita ni ada tak terkait dengan bulan puasa? Berkat, sebagai contohlah, berkat tak semestinya berkat dari segi fizikal, tapi dari segi dalam ritual. Sebagai contoh, kita bersedekah, zakat, itu adalah salah satu rukun Islam kita kan. Jadi kita laksanakan. Boleh tak Ustaz terangkan berkenaan keberkatan dalam bulan Ramadan? Baik, keberkatan dalam bulan Ramadan. Bagaimana nak menagih keberkatan? Bagaimana nak meraih keberkatan? Umum mengetahui berkat ni maksud dia, kalau benda tu sikit, dia cukup. Ada rakan kita, sahabat kita, pendapatan dia sederhana, tetapi sampai hujung bulan dia boleh tersenyum. Sebab cara dia mengurus dan bagaimana dia bekerja dengan mendapatkan keberkatan secara bersungguh-sungguh pekerjaan yang dilakukan. Alhamdulillah. Ada sahabat kita yang mungkin rumahnya sederhana, kecil-kecil, tapi isi rumah dalam tu bahagia. Itu salah satu tanda keberkatan. Ada orang yang mana mungkin dia dapat satu nikmat, tapi dia boleh kongsi pada orang lain. Sebab apa? Sebab dia yakin pada keberkatan. Dalam bulan Ramadan, keberkatan antara dituntut pada kita sebagai seorang Muslim. Sedia maklum Cik Haris, kita kena wajib menunaikan satu tanggungjawab, namanya zakat fitrah. Jadi kenapa tuntutan zakat fitrah ini perlu? Dan kenapa kalau kita lihat dalam tuntutan zakat fitrah itu sendiri ada kadar-kadar yang ditetapkan. Bagaimana dengan mereka yang makan beras asas, contohnya beras hancur, harganya kadar sekian, yang makan beras untuk ni sekian-sekian, yang makan beras basmati sekian-sekian. Ada sahabat di luar yang bertanya pada saya, Ustaz, macam mana ni nak ni? Saya kata, kita lihat apa yang kita nak makan, apa yang kita makan. Oh macam tu Ustaz, ni. Kita macam ni lah, ya Aris. Kita ni ada rezeki lebih, kita beli beras yang elok. Dan kita pun ada rezeki lebih, kita nak bayar. Kita rasa, kenapa kedai ni Ustaz, kenapa ni? Macam ni lah. Kita ambil keberkatan. Kalau kita nak bayar lebih, Alhamdulillah. Kita mungkin makan beras biasa, sebab tu serasi dengan tekak kita. Tapi kalau kita nak bayar harga yang lebih, atas dasar kita nak membersihkan rezeki kita, adalah lebih baik. Kan? Jadi tuan-tuan, kita lihat kepada konteks keberkatan. Keberkatan tu akan datang daripada pelbagai cara. Allah datangkan keberkatan daripada sudut bagaimana dengan seisi keluarga kita, isteri dan anak-anak kita. Dapat seorang isteri yang setia mendengar, yang taat. Dapat seorang suami yang membantu dan memahami, berkat. Dapat anak yang memberikan keceriaan dan kebahagiaan, seronok. Dapat ibu mertua yang ayah mertua yang memahami, seronok. Kan? Dapat mak ayah yang sentiasa menyokong, seronok. Dapat kawan-kawan circle dalam pejabat, yang bukan orang kata istilah ini apa Cik Haris, toksik. Toksik ni masalah ni. Kan? Itu pun sebenarnya antara cara-cara kita dapat keberkatan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, sidang pendengar yang saya kasihi, kan, kita lihat hari ini Zakat Melaka pun dah buat satu pembaharuan, buat podcast. Jadi Alhamdulillah, nampak sangat menarik. Jadi kalau kita lihat keberkatan tu, dia akan datang bila mana kita enjoy kehidupan dalam masa kita meraih maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan semakin hari semakin sampai ke penghujung. Kita soal diri kita, keberkatan tu akan datang kalau awal Ramadan kita mungkin solat tu kita berada di tengah-tengah, ataupun kadang-kadang kita ada sembahyang sendiri individu. Tapi bila mana masuk Ramadan, aku cuba ikhtiar sebaik mungkin nak dapat maghfirah, keampunan, keberkatan Ramadan.
kita sembahyang secara berjemaah. Kalau sebelum ni kita sedekah, ada masa kita bagi, ada masa kita berkira, ada masa kita berfikir. Tapi sebab Ramadan, kita fikir aku nak dapat keberkatan Ramadan, jangan kedekut nak bersedekah. Kan? Menarik Ustaz. Memang menarik. Cerita kalau nak cerita berkat ni kita memang panjang. Besar dia punya sangat-sangat. konteks Kan? dia. Sebab Kadang-kadang ada orang kata Ustaz nama alah bolehlah dia banyak duit. Dia bukan sebab banyak duit. Saya minta maaf cakap. Kadang-kadang ada orang duitnya banyak tetapi dia diuji. Diuji bila mana nak keluarkan zakat, bila mana nak keluarkan harta, dia rasa nanti takut tak cukup sana, tak cukup sini. Tapi ada orang, dia mungkin ada segelintir individu pendapatannya biasa-biasa, pekerjaannya biasa-biasa, tapi bila mana diminta tabung untuk bersedekah, dialah antara orang pertama yang memberi tanpa rasa berfikir untuk berkira, sebab dia yakin apa yang diberi Allah akan bagi dengan berlipat kali ganda. Sebab kalau kita lihat tadi Ustaz cakap, kita jangan berkira dengan Allah. Sebab dalam ibadah ni, zakat ke, sedekah ke, kita tak tahu apa yang kita dermakan sedekah ni sampai kepada mereka yang memerlukan. Mereka ni mendoakan kita dari segi keberkatan hidup. Sebab tu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang memberi, iaitu tangan yang lebih baik daripada tangan yang memberi, daripada tangan yang bawah menerima. Itu adalah konsep keberkatan tu sendiri Ustaz. Okey, untuk seterusnya Ustaz, boleh tak Ustaz kupaskan berkenaan dengan satu konteks dengan kata-kata ataupun keywords berkenaan dengan bagi supaya pendengar-pendengar di luar sana ingat tentang ayat berkenaan dengan tajuk kita. Satu pedoman ke peringatan kepada pendengar kat luar sana. Baik, suka tak saya berkongsi kepada pendengar meniti hari-hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Ramadan datang sebagai tetamu dan Ramadan itu akan mengucap selamat tinggal pada kita. Ramadan singgah ke rumah kita. Ramadan datang ke masjid kita. Ramadan masuk dalam kereta kita. Ramadan berada dalam keluarga kita. Tetapi Ramadan juga sedang menghitung jam dan detik untuk mengucapkan bye-bye pada kita. Persoalannya kepada kita, tuan-tuan yang saya muliakan, Allah perintahkan kita untuk berlapar pada siang hari. Tapi yakin dan percaya, Allah janjikan, Allah ganjarkan fadilat yang besar bagi mereka yang tidak meninggalkan peluang-peluang tersebut pada malam hari. Jadi, saya pesan pada diri saya, kita berlapar pada siang hari bukan lama, 13 jam, 14 jam. Tapi Allah bagi satu nikmat, yang nikmat itu hanya untuk orang yang berpuasa. Jadi maklum, nikmat untuk orang berpuasa ada dua. Apa Cik Haris? Yang pertama, ketika mana berbuka. Kan? Yang kedua, ketika mana berhari raya. Raya akan datang. Raya akan datang. Tuan-tuan jangan risau. Raya tak akan hilang. Hari apa pun tetap hari raya. Tapi Ramadan, dia akan ucap selamat tinggal. Jadi, saya pesan pada diri saya, ajak sama Cik Haris kan, sama pendengar yang saya muliakan, kita berlapar pada siang hari, tapi percayalah Allah akan datangkan keberkatan dan ganjaran berlipat kali ganda pada hari-hari yang, pada malam-malam hari dan hari-hari yang seterusnya. Ini Ramadan akhir tahun ni. Betul tu. Andai kata ini Ramadan terakhir kita tak tahu. Hari ni ada orang kata tak boleh, saya baru 39, saya baru 41, saya baru 36 kan. Ada kadang-kadang saya baru 49 Ustaz, enjoy lagi. Jadi tuan-tuan, kita punya button tu kita tak tahu bila akan berakhir. Kalau kita tengok kita punya lesen memandu, tahu tarikh lahir kita, tarikh mati lesen memandu kena renew. Tapi kalau kita tengok tarikh lahir kita dekat IC kita, lahir tahun 81, tapi tak ada pula pusing belakang tulis tahun 2031. Kalau ada senang je. Lagi 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. Tapi tak tahu. Kenapa Allah rahsiakan? Sebab Allah nak kita sentiasa bersedia. Allah gandakan, Allah ganjarkan peluang-peluang untuk kita bersedia. Bagaimana? Antara salah satu peluang yang istimewa adalah Ramadan. Allah hadirkan Ramadan untuk kita berusaha berlipat kali ganda. Kita tenung dan kita termenung. Kalau ini Ramadan terakhir aku,
Adakah aku sudah berpuas hati dengan apa yang aku lakukan? Sekiranya belum, masih ada lagi baki meniti beberapa hari untuk kita lipat gandakan. Saya pesan pada diri saya, usah terlalu gairah untuk Aidilfitri. Tetapi sewajarnya kita didik hati kita. Kita perlu rasa hiba, sedih. Sebab Ramadan ini akan ucapkan selamat tinggal pada kita beberapa jam dan detik sahaja lagi. Manfaatkan sepenuhnya Ramadan yang berbagi. Gunakan semaksimum mungkin apa yang ada. Sebab kita tak pasti kita akan bertemu atau tidak Ramadan yang akan datang. Ini sangat menurutkan perkongsiannya oleh Ustaz. Saya pesan untuk diri saya juga sebenarnya. Allah, sama juga saya pun dah masuk angka 4. Kalau dulu 41 dah. 41. Jadi kalau 3 tu macam boleh senyum-senyum lagi macam kawan saya ni. Itulah Allah. Sebab saya dah pun akan 4 menjaga. ni. Kata. Tapi itulah orang kata kan, hari ni ujian datang tak menentu. Kematian tak kenal Kalau usia. dulu ayah cakap besok kalau ayah mati, besok kalau mak mati, kau ni. Tapi hari ni kalau kita tengok tuan-tuan, berapa ramai seorang ayah yang menyembahyangkan anak dia. Berapa ramai seorang ibu yang meratapi pemergian anaknya. Sedangkan secara fitrahnya, kebiasaannya, anak yang akan meratapi pemergian ibu, anak yang akan menyembahyangkan jenazah si ayah. Tapi hari ini kalau kita lihat di penghujung-penghujung usia, di penghujung-penghujung dunia ni, dunia sampai ke penghujung kata kan, lain dah jadinya. Jadi jangan kita confident sangat, kita panjang lagi. Tak, kita tak tahu tahun ni tahun 2026, adakah kita mampu untuk jumpa dengan Ramadan 2027. Kadang-kadang kita fikir puasa tu kadar lapar, dahaga, tapi sebenarnya puasa dapat mendidik kita erti sabar, erti kesyukuran, empati terhadap orang lain tadi Ustaz sebut tadi, dan mencari keberkatan dalam kehidupan. Keberkatan ni besarlah, luas dari konteks sedekah, derma, zakat, wakaf dan sebagainya lah. Kita dalam bulan ni lah antara bulan yang penuh ganjaran, pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Okay, sebelum tu kita untuk menutupkan episod pada kali ini, saya ingin mengingatkan kepada pendengar-pendengar di luar sana, Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk kita membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Di mana bukan sekadar zakat fitrah saja yang kita laksanakan, tapi kita perlu naikkan juga zakat harta. Zakat harta ni adalah kita boleh laksanakan pada bulan Ramadan dan juga pada bulan-bulan yang Betul. sebab fitrah ni pada bulan Ramadan saja. Kadang-kadang di luar sana hanya tahu kita dah bayar zakat, padahal dia bayar zakat fitrah je. Betul. Tapi dia tak bayar zakat harta. Padahal dia terlupa yang emas yang disimpan, Ya, betul. pendapatan yang diperolehi setiap bulan. Betul. Dan Ramadan ni mendidik kita zakat fitrah tu adalah salah satu cabang zakat. Ya. Saya acap kali jumpa ustaz, saya dah bayar zakat, macam tadi Betul, Syahri kata. Oh ya ke? Banyak ke kena? Alah yang RM7 tu ustaz. Alamak. Kan? Walhal bawa kereta dia ada 3, rumah sewa 2. Tak bayar zakat harta ke? Alah zakat harta tu bukan wajib kan ustaz? Oh berat. Allah. Jadi kita nak, bukan apa, kita nak mendidik masyarakat. Kita saling berpesan seperti mana dalam surah Al-Asr, berpesan-pesan kepada kebenaran. Jadi kita nak pesan-pesan, tanggungjawab kita, Allah anugerahkan kita rezeki. Cara nak dapat keberkatan, tunaikan zakat. Ramadan, lembutkan hati kita, lenturkan jiwa kita untuk kita bersedekah. Kita ada jiran, masuk beberapa hari yang terakhir ni, kita dah rasa dah agak-agak berapa banyak makanan yang kita sedia, berapa banyak makanan yang kita beli, berapa banyak sangat yang kita makan. Tempoh makan tu, buka, kemudian nak pergi tarawih, balik tarawih dah penat dah. Lepas tadarus tu nak rehat, bangun sahur tu apa yang ada kadang-kadang minum air dengan kurma je cari Betul, betul. Ustaz. Dah kenyang dah. Tengok balik makanan tu, buat bukalah, panaskan lagi. Panas, Aku betul. sudah tak sudah kan. Jadi kalau kita sama Hazan dah. Kalau nasihat saya, kalau lah kata benda tu ada, kita kongsi-kongsikan. Ada mungkin orang susah yang menagih rezeki, dia malu nak berbicara. Ada mungkin anak yatim yang sangat seronok kalau dapat makanan yang diberi oleh jiran-jiran. Ada mungkin kawan-kawan kita yang rasa dihargai, dia mendoakan kita. Bila mana kita saling mendoakan antara satu sama lain, keberkatan itu akan datang. Keberkatan itu datang daripada jalan yang tak disangka-sangka. Antara asbabnya adalah doa antara sesama mukmin. Terima kasih kepada Ustaz Adib berkenaan dengan perkongsian yang amat terharu bagi saya lah.
Ahmad yang Taklah terharu terkesan, sangat je Haris. terkesan Santai-santai kan. Nama kita, pun sembang saya sikit tapi santai. Yelah. Saya pun sebenarnya ingatkan diri saya juga. Yelah. Kan? Bukanlah kata saya ni terlalu baik, tak. Faham. Saya pun banyak aib-aib yang Allah tutup. Kita semua manusia biasa. Ya. Tujuan program yang Zakat Atur hari ini, yang bercakap, yang berbicara, yang berkongsi, yang menyoal, dia soal diingatkan diri saya. Dan saya pun berbicara atas konteks bagaimana kita boleh berkongsi dan bagaimana kita boleh mengingatkan diri kita. Aku nak buat ni, aku baru cakap tadi. Dan saya pesan pada sidang pendengar yang saya muliakan, kita hidup tak lama. Jadi bagaimana kita nak meneruskan kehidupan menjadi seorang insan yang berguna pada orang lain. Kita ada buka kaunter sepanjang bulan Ramadan ni. Suasana kaunter-kaunter di pejabat, cawangan-cawangan dan juga pasar raya untuk bayar zakat fitrah. Sambil-sambil bayar zakat fitrah boleh bayar zakat harta tak? Ya, Boleh? boleh. Kita boleh laksanakan boleh untuk kira-kira. zakat harta. Kita kira-kira berapa jumlah. Yang mana nampak minggu lepas kat kedai emas tu, Masya Allah, Masya Allah, berkusul Ustaz. orang. Jangan lupa juga emas ni pun kena Ya, zakat. zakat. Dan kadar emas ada dua je Haris. Betul. Yang pertama emas yang disimpan, yang kedua emas yang dipakai. Betul. Jadi boleh semak zakat pun Zakat. ada dekat Cawangan, ada di Jasin, ada di Melaka Betul. Tengah, ada di Alor Gajah, Masjid Tanah pun Betul. ada. Berlimau pun ada. Berlimau pun ada. Semua ada. Jadi jangan segan silu tanya, saya ada zakat, ada emas Ya. sekian-sekian. Nak yang dulu-dulu dapat pusaka-pusaka tu, tengok-tengoklah. Yelah. Takut nanti harta tu yang akan menyoal kita balik. Betul, Ustaz. Sebelum tu saya ingatkan boleh juga bayar di dalam talian www.aizakat.com. Dan boleh semak kadar nisab Boleh. dalam talian. Boleh saya malah kadar nisab. Kadar emas hari ni pun dah meningkat. Kadar betul. nisab pun dah meningkat. Jadi Ha. boleh semak sama berapa Ya. kadar yang perlu untuk kita Betul. lunaskan. Kadang-kadang orang kat luar sana dia tengok nisab, tak sampai lagi. Jadi dia tangguhkan dulu. Tapi sebenarnya kita boleh laksanakan, kita boleh je tunaikan zakat untuk dapat keberkatan harta Ya. itu kita sendiri. Betul. Okey, tapi jangan lupa di seluar sana follow daripada podcast kita Zakat Melaka di TikTok, di Facebook, di Instagram dan semua medsos di Zakat Melaka. Follow Zakat Melaka, dapat info tentang zakat, taksiran dan juga sebagainya lah, aktiviti yang dilaksanakan. InsyaAllah kalau tuan-tuan di luar sana menyampaikan kepada orang lain, tuan-tuan akan dapat keberkatan di sepanjang tak semestinya pada bulan Ramadan, bulan-bulan yang akan datang, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz atas Sama-sama. perkongsian yang disampaikan pada Terima hari kasih ini. kepada Zakat Melaka atas jemputan. Sembang sikit. Tajuk dia menarik ni. SSTS Sembang sikit tapi sampai. InsyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Salam Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah. Okey. Okey, seterusnya saya Haris. Kita jumpa pada episod akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.